Saya tinggal salat nak buat macam mana? Kita tegur dah. Adakah lepas dosa? Suami wajib suruh isteri semayang, tak suruh kita berdosa. Wa'mur ahlaka bis salah. Hendaklah kamu suami suruh bini dan anakmu semayang. Kalau kita tak suruh, kita berdosa. Kita suruh dah dia tak semayang juga, dia berdosa. Jadi kewajipan kita bukan erek dia paksa semayang. Kewajipan kita wa'mur, suruh sahaja. Dia tak semayang, kita dah haji akak tubuh dia, akak tangan tolong akak suruh takbir dah haji. Aku suruh dah mudah semayang, mu tanggung dalam kubur lagi. Faham? Rapang babi dia babi. Dia budak-budak rapang ni macam budak-budak. Budak-budak Ibrahim main ah. Ibrahim jalan, dah rapang bahaya. Ibrahim main ah. Cuma main budak-budak dia habis tak parau. Budak-budak kan dia main pinggan makuk. Nak? Dia buku hasil lemak main atas dapur atas tangga kan. Buku dengan pasir. Dia beli pinggan makuk, ya Allah, kedai meja sepaket itu naria je. Nak? Ada dengan dapur gas dengan ada belaka. Tapi bini kita main parau. Main pinggan susek 600. Main puyuk daripada besar clicking siapa boleh masuk JKK dalam. Faham tak? Dah main puyuk saja. Hak pecah kabinet. Puan jangan main. Dia macam budak-budak. Nak, kita tengok kontraktor hak hebat-hebat tau. Hak buat bangunan. Nak? Hak paling bising sekali bukan dia. Bini dia. Kerana kontraktor tidak pecah mau dia. Bini dia pecah. Bang, kita pecah dapur ni. Wak dinding ini acul bu mau kontraktor. Siapa pecah? Bapak kontraktor ada. Faham? Bini dia. Dia bagian perhabis piti. Seling molek-molek tukar wak bunga. Konon-konon wak bunga itu tak nyamuk ah. Kau paruk nyamuk. Nak, molek-molek ada boleh berlari dapur latas ming tukar pasang tai. Dah boleh berlari dah ni. Pasal baru ni di Ampang Puteri dah pecah kepala lutut. Tuan rumah rebah beleping. Air 2 titik. Nak, ni masalah. Jadi kalau degil-degil sangat faizuhunna, nasihat, baca ayat Quran dan sebagainya. Baca kisah-kisah hukum orang yang tak semayang. Akhirat masuk neraka saka. Degil juga fahjuruhunna, jangan tidur dengan dia. Faham? Jangan tidur dengan dia. Biar dia tidur seorang lah bilik. Bapa tak tidur dengan kita bang? Awak tak semayang? Saya mau tahu tidur. Awak semayang baru saya tidur dengan awak. Nak? Takut tak tidur seorang. Tengah malam kita buat dengan lidi ke dinding kering. Tengok. Apa? Tengok. Abang mayang tu. Mayang tak apa. Tak jadi apa juga. Fadribuhunna. Hendaklah kau pukul mereka itu. Ada tertib dia kan? Tak dia nak pukul ustaz apa? Dia besar pada saya. Tak. Lelaki jenis kecil. Bini ke polis jalan. Nak pukul gua ni. Kalau degil juga orang puang, wak balik borang poligami. Ada apa-apa? Tak, wak lalu gunting gambar atas meja kengak. Gambar benda bang. Tengok borang lah. Tak. Dia borang dia bang. Borang tanah. Baca molek kebenaran berkahwin seorang lagi. Apa? Bapa mari dia. Tengok dah mu degil. Mu nak semayang tak? Kalau mu nak semayang kata orang petang ni. JKK tunggu tanah dah tu. Marah dia. Dia jadi baik jalu gapan. Ramai kalau bab poligami, betul tak? Marah dia. Bab lain tak apa boleh gurau. Poligami sorry bawah. Dauri punya jarang. Mati dah bangun. Jangan main. Mati dah bini kalau baca Yasin. Nak dengar dapur laki dia cakap. Rasa nak nikah pula lepas ni. Bangun mayat. Apa benda? Bangun. Faham? Bangun cengok kan main. Ngopuang. Jadi nak juru buat balik borang tu. Buat lolok je. Jadi baik selalu dia. Baik seminggu.